Ramai duk tanya saya berkenaan dengan ikan kaci. Adik ni lah contoh je. Lama juga dia tanya ikan kaci. Kalau korang nak tahu, ikan kaci ni dia bukan spesifik satu spesies. Ikan kaci ni adalah nama tempatan bagi sesetengah spesies yang terdapat di dalam keluarga Haemulidae. Keluarga Haemulidae ni turut juga dikenali sebagai sweet-lip engrant. Di dalam keluarga ni terdapat lebih 130 spesies daripada lebih 20 genera. Nak kata keluarga ni entirely ikan kaci tak boleh juga, sebab dekat dalam keluarga ni ada ikan lain juga, misalnya ikan gerut. Ikan kaci dalam bahasa Inggeris boleh dipanggil dengan nama sweet-lip. Kenapa sweet-lip? Perkataan sweet-lip ni datang daripada mulut ikan ni yang kecil dan sederhana tapi mempunyai bibir yang tebal. Ciri terpenting untuk keluarga Haemulidae ni, keluarga di bawahnya terdapat ikan kaci, adalah tiada gigi bertaring tajam di bahagian atas mulutnya. Ini membezakan Haemulidae dengan keluarga Euxanidae seperti mangrove jack. Yang ironiknya, ada di kalangan pemancing, terutama di kolam pancing, memanggil mangrove jack sebagai ikan kaci. Ini sangat tak patut sebab kedua-dua ikan ni merupakan keluarga yang berbeza. Ikan kaci ni penting untuk konservasi marin. Ia boleh dijadikan sebagai penanda aras kesihatan ekosistem terumbu karang. Hal ini demikian kerana ikan kaci mendiami dan bergantung pada karang sebagai tempat tinggalnya, terutama di lautan kawasan tropika dan subtropika. Jadi, itu saja yang saya boleh cakap berkenaan dengan ikan kaci. Nak cakap terlalu spesifik, nak cakap terlalu panjang pun susah juga sebab ikan kaci ni dia nama bagi banyak spesies yang terletak dalam family yang di dalamnya terdapat terlalu banyak spesies yang berbeza.